berat dekat bahagian dada. So perempuan, berat dekat bahagian dada ni kan perempuan, yang saya nak kongsikan lah, pengalaman seorang pasien yang kena minor heart attack, yang mana simptom yang paling ketara dia alami adalah dia alami simptom ketat dekat bahagian dada lah. Dia alami simptom ketat dekat dada pula. Dia alami simptom berat dekat bahagian dada. Yang mana perempuan berat dekat bahagian dada tu, simptom yang dia alami ibarat macam ada benda berat hempak dekat bahagian dada ni. Ibarat macam benda berat hempak dekat bahagian dada sampai dia rasa macam susah untuk nak bernafas lah. So especially dia kata, saya selalunya sampai tahap saya tak boleh nak baring flat. Setiap malam saya tak boleh tidur. Saya tak boleh nak baring flat lah. Saya tak boleh nak baring flat sebab kalau saya baring flat, kata perempuan, dia kata saya tak boleh nak bernafas. So dia kata saya kena tidur dalam keadaan yang duduk. So perempuan ada kena duduk tidur dalam keadaan duduk ataupun letak bantal yang tinggi, barulah saya rasa macam lapang dada. So kalau perempuan alami simptom